Ya, istiqamah ni penting tu semua. Jadi kalau contohlah tuan semua ni, kebiasaan kita sembahyang tahajud. Orang tak biasa sembahyang tahajud, tiba-tiba nak sembahyang tahajud. Dan dia nak istiqamah dalam sembahyang tahajud ni. Tuan-tuan, bukan senang tu semua, bukan senang kita nak dapatkan kaedah istiqamah. Dan orang ada setengah orang yang lama. Ni Ustaz cerita satu orang lah, satu dia orang alim lah tuan semua. Bukan kata Ustaz alim, tak, dia alim. Dia guru lah, murid ramai lah, beribu-ribu orang murid dia. Satu hari dia sakit tuan semua. Dia datang jumpa Ustaz doakan lah. Ustaz baca ayat 33 baca kat badan dia. Jadi dia ni hafal Quran, dia alim dan dia hafal Quran tu semua. Jadi dia tahu apa yang Ustaz baca. Ustaz baca pula kuat, bagi dia dengar. Kemudian setelah beberapa kali dia datang, dia minta izin, Ustaz boleh tak saya nak minta izin dengan Ustaz, saya nak amal ayat 33 ni. Atau boleh Tok Guru. Kemudian bagaimana cara kafiat nak beramal? Ustaz pun beritahu. Salah satu kafiatnya adalah tuan semua, kena baca ayat 33 dalam tempoh 40 malam, 40 hari tuan semua. Dia kena baca ayat 33 ni selepas sembahyang tahajud selama 40 malam, tak boleh tinggal tuan semua. Dia tunduk tuan semua, dia tunduk. Kenapa Tok Guru kata? Allah kata kalau amalan ayat 33 kata hamba boleh baca kata. Tapi kalau sembahyang tahajud ni nak istiqamah payah kata. Allahu akbar. Hanya pilihan Allah Taala saja yang boleh orang itu seseorang istiqamah dalam beramal. Tak kira dia kata walaupun hamba ni orang alim, hafiz Quran, tetapi untuk sembahyang tahajud ni payah sekali nak istiqamah. Orang Jawa kata bolong. Buat tak buat. Macam itulah berlaku macam sekarang ni yang dialami oleh kita sekarang tu semua.